wanita yang masih muda, saya ni seorang lelaki yang handal. So sebagai lelaki yang handal, saya punya advice dekat korang wanita yang masih muda di zaman moden, supaya korang boleh survive dalam apa jua keadaan hidup. Okay, mulai hari ni, korang kena ada beberapa skill ini. Yang pertama, korang mesti sekurang-kurangnya boleh mengendalikan apa sahaja jenis kenderaan. Tak kisah, satu mesti kena ada. Tak kisahlah motor ke, kereta, bas ke, ataupun skuter, tak kisah. Sekurang-kurangnya. Sebab, if anything happen, apa-apa berlaku, at least korang boleh mundar-mandir. Okay, kenderaan in this modern world. Kedua, sekurang-kurangnya, korang mesti boleh mengendalikan perisian komputer dan korang faham internet. Sebab, apa-apa yang berlaku, at least kalau korang faham dan boleh mengendalikan perisian komputer dan internet, korang boleh survive in this modern world. Ketiga, korang wanita